Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para juri yang arif lagi bijaksana. Yang dihargai para guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Muhammad Asfar bin Johar dari Sekolah Kebangsaan Bandar Mas. Kod sekolah ialah JBA 3041. Pada hari ini, saya ingin membincangkan 5 buku kegemaran saya, iaitu pertama, 3 Minit Fakta edisi Ciptaan Hebat. Kedua, 3 Minit Fakta edisi Ikon Budaya. Ketiga, 3 Minit Fakta edisi Kerjaya. Buku ini bukan fiksyen walaupun berbentuk komik. Apa yang menarik tentang buku ini ialah buku ini berbentuk komik dan mengandungi banyak fakta yang unik seperti maklumat Leonardo da Vinci, iaitu seorang pelukis terkenal Itali yang terkenal di seluruh dunia. Keempat, buku ini bertajuk Eks Rompasan Udara. Buku ini mengisahkan tentang 3 pengawal rahsia yang mengiringi seorang profesor yang membawa vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang telah tular di seluruh negara. Vaksin itu pula telah dirampas oleh pengganas yang mahir menggunakan senjata. Buku ini bertajuk Komik Misi Angkasa. Buku ini mengisahkan tentang sekumpulan watak yang ingin menyertai satu misi khas, iaitu misi terbang ke planet Marikh. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran yang sangat sukar. Akhirnya, mereka dapat menyertai misi itu dengan berjayanya. Nilai murni di dalam buku ini ialah pertama, nilai ingin tahu dan cintakan ilmu. Watak-watak di dalam komik ini sentiasa bertanya dan belajar tentang sains. Kedua, keberanian. Nilai ini dapat dilihat apabila watak-watak di dalam komik ini sentiasa memberanikan diri walaupun menerima cabaran di atas air, di bawah air dan sebagainya. Ketiga, nilai tidak mudah berputus asa. Watak-watak di dalam komik ini sentiasa tidak mudah berputus asa dan sentiasa sabar. Pada pendapat saya, buku ini sangat penting kerana nilai murninya yang sangat bagus. Kata pepatah, ilmu itu pelita hidup yang menerangi kehidupan manusia. Sekian daripada bicara buku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.